saya nak tanya, bagaimana pendapat cikgu tentang bengkel yang kita adakan pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih khasnya kepada pelajar daripada Fakulti Multimedia daripada UKM. Okey, pada pendapat saya, bengkel ni perlu kerap diadakan. Kalau boleh di masa-masa hadapan lebih banyak lagi bengkel-bengkel seperti ini diadakan, dan kalau boleh lebih lama sedikit tempohnya. Kerana sebagaimana yang kita ketahui sekarang, pelajar-pelajar begitu minat sekali dengan apa yang dikatakan lagi moden sekarang ni, itu ICT. Selain daripada mendedahkan mereka dengan komputer, mereka juga terdedah untuk sebagai terlebih dulu saya terangkan latar belakang sejarah pelajar saya. Pelajar saya kebanyakan daripada Felda, jadi mereka kurang terdedah dengan bahan-bahan daripada luar. Maknanya selama ni kami mengajar mereka dipanggil spoon fed. Maksudnya apa yang ada, bahan-bahan semua kita beri, cikgu-cikgu yang beri. Jadi dengan adanya internet ni ataupun bagi seperti ni, mendedahkan mereka untuk mencari bahan-bahan mereka sendiri. Maknanya mereka lebih berminat untuk mencari bahan sendiri, dan cikgu hanya perlu menunjukkan sahaja apa yang perlu dicari dan sebagainya. Maknanya pengajaran akan lebih mudah. Dan pelajar akan lebih berminat untuk belajar. Jadi harapan saya, semoga bengkel-bengkel ini diadakan lebih banyak lagi, dan kalau boleh cuti sekolah yang panjang sedikit tu, maknanya lebih masa lagi untuk mengadakan bengkel ini. Sebab kalau macam cuti sekolah yang panjang, mungkin ada pelajar yang mungkin balik ke kampung. Jadi sebab tu ada masalah sedikit untuk mencari pelajar tu. Tak apa, sebenarnya sekiranya kami diberitahu lebih awal, kami akan sediakan pelajar yang bimbang. Maknanya khasnya pelajar tingkat 5, mereka memang terikat dengan peraturan di mana cuti sekolah mereka tak boleh keluar kerana ada kelas tambahan dan sebagainya. Jadi dari segi itu jangan bimbang lah. Dari segi itu jangan bimbang, maknanya kami pihak sekolah mempunyai kuasa ataupun autoriti untuk meminta pelajar-pelajar khasnya tingkat 3 dan 5 untuk berada di sekolah pada waktu cuti sekolah. Memang ada, dan kebenaran ibu bapa pun memang membenarkan. So bagi harapan cikgu, kiranya diperbanyakkanlah program ni supaya dapat bantu pelajar ni mendedahkan. Dan satu lagi, selain daripada itu, dia menggalakkan pelajar untuk melihat kakak-kakak dan abang-abangnya kan di universiti. Semakin ini akan menambah minat mereka lagi untuk belajar. Untuk belajar, dia tengok kakak-kakak dia berkenalan. Selepas ni mungkin akan sentiasa berhubung. Maknanya selain daripada pengetahuan tentang multimedia, mereka juga mempunyai minatlah untuk masuk ke universiti. Tahu sedikit tentang hidup universiti, lihat keadaan kakak-kakak dan abang-abangnya kan, universiti seronok dan sebagainya lah. Jadi itulah paling utama khasnya bagi pelajar di Felda ni lah. Kalau bagi cikgu lah, apa masalah yang sering dihadapi oleh pelajar yang menyebabkan selain daripada kita sendiri kekurangan dari segi multimedia di sekolah ini, walaupun ada banyaklah mudah-mudahan, tapi dari segi internet, dari segi internet kita agak kurang. Satu lagi yang paling utama ialah dari segi kemahiran menggunakan komputer di kalangan cikgu-cikgu. Khasnya kami lah cikgu-cikgu di Felda ni, kebanyakan kami adalah cikgu daripada bahasa dan sebagainya. Kemungkinan ada setengah cikgu yang ada sedikit lah kata orang skill untuk komputer, tapi hampir kebanyakan cikgu seperti cikgu saya lah, cikgu yang lama ni kan, yang kurang sangat. Jadi kami tak dapatlah nak mengajar pelajar ni. Jadi pelajar ni pun rasa macam agak bosan sedikit lah dengan keadaan pengajaran kan. Maknanya tak banyaklah menggunakan komputer. Kemudahan-kemudahannya agak kurang. Cyber cafe pun di Felda ni agak kurang. Agak kurang. Internet pun agak lambat lah di sini. Agak lambat. Walaupun kita ada IS di sini, tapi orang kampung masih belum pakai IS lagi. Walaupun di sekolah ada kan. Dan ada macam-macam masalah lagi lah. Khasnya dari segi ICT. Satu dari segi kemudahan di rumah, mungkin ada mak bapak yang kurang mampu dan sebagainya kan. Tapi di sekolah ni kami ada cikgu komputer tapi ada juga, tetapi kebanyakannya memang ada yang dah ditukarkan, ada yang minta ke sekolah besar-besar ataupun minta ke kawasan bandar. Mereka tak berminat untuk mengajar ataupun teknikal di sini lah maknanya. So, kalau pendapat cikgu, kalau kami membanyakkan program seperti ini, maknanya cikgu lagi bukan sahaja dialu-alukan, kami berterima kasih sangat. Dan bukan sahaja dialu-alukan, malah berterima kasih, dan kalau boleh jadikan ini sebagai satu daripada kredit di dalam pembelajaran awak lah. Kalau boleh menjadikan kredit lah untuk bersyarah kan. Bersyarah itu lebih baik lah. Maknanya
wins and win situation. Maknanya awak pun dapat kredit baik dan dari pelajar kami pun dapat kredit yang baik juga lah. Macam itulah. Itu sajalah. Okay, Terima kasih. Terima kasih yang Terima Suti. kasih sekali lagi bagi pihak sekolah. Kami ucapkan terima kasih lah. Terima kasih banyak atas layanan. Ya, sama-sama. Okay.